Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima bekas ni korang akan dapat kalau korang beli dekat beg kuning di bawah tu. Ada macam-macam warna korang boleh pilih. Bukan dapat bekas je, penutup dia pun korang akan dapat sekali. Dan dia punya sendok ni pun korang akan dapat juga tau. Complete one set semua korang akan dapat. Nak buat jamuan makan-makan, ada tetamu datang, nak hidangkan makanan, korang pakai je bekas yang macam ni. Complete. Kita ada yang petak, kita ada yang bulat macam ni. Yang petak ni saiz dia 55 liter. Yang bulat ni saiz dia 3.5 liter. Yang ini untuk saiz yang bulat, saiz 3.5 liter. Korang boleh nak letak kuah ke, nak letak bihun ke. Dan ini sendok dia sesuai kalau korang nak guna untuk cedok kuah ataupun cedok sup. Yang bestnya bekas ni dari tempat letak sendok tau, dekat bahagian tepi ni. Bila korang letak, korang punya sendok tu tak akan jatuh. Dan ini untuk saiz bekas petak, saiz 5.5 liter. Dapat juga penutup dia. Dalam ni korang boleh buat masuk letak ayam 2 ekor tau. Dan ini sendok dia jenis lepe punya. Sama juga dekat bahagian sini dari tempat letak sendok. Dan ni sendok dia, dekat bahagian belakang ni dia ada penahan dia. So tak adalah korang punya sendok tu jatuh ke dalam nanti. Bekas makan ni korang jangan risau, dia BPA free. Selamat untuk letak makanan korang. Nak letak dalam peti boleh, nak letak dalam microwave pun boleh.